Baiklah, mula-mula cikgu kena tekan Safari. Okay, dan cikgu kena type di URL tu Happy Downloads Free Digital Planner, yang tu. Dan kemudian cikgu kena tekan yang paling pertama tu, Free Digital Planner for 2025. Dan kemudian cikgu scroll dan cari PDF Planner Monday. Okay, Monday sebab dia bermula dengan hari Isnin. Dan kemudian cikgu tekan share icon yang ditunjuk tu dan pergi ke save to files. Okey, dan kemudian cikgu type lah planner 2025 kah atau apa-apa kah, and then tekan save. Dan kemudian buka files dan cari planner yang tadi yang cikgu sudah save, dan ini dia. Okey, dan planner ni cikgu, yang ini cikgu boleh tekan markup lah. Markup ni ikon, dia adalah ikon yang dia punya kegunaan adalah untuk melukis lah. Melukis, kita boleh padam, kita boleh warna. Dan planner ni yang saya suka, dia ada monthly punya planner, weekly planner. Jadi cikgu boleh tengok di sini, memang banyak pages cikgu boleh explore. Ada weekly checklist, ada to-do list, important dates. Dan cikgu boleh scroll-scroll lah. Ni pun ada reading tracker, monthly finances. Jadi mood tracker pun ada, challenge tracker pun ada. Jadi planner ni macam all in one lah. Okay, dan seterusnya ada beberapa pages macam ni, pages yang kredit ni semua ni saya tak perlu dan kita boleh delete page. Okay, dan yang ini kalau cikgu tengok saya delete page yang saya tidak perlu dan cikgu boleh tekan done. Okay, dan dia akan save file tersebut, dan sekarang ni saya akan ajar cikgu macam mana kita boleh buat shortcut dan kita boleh tekan planner tu direct daripada home iPad kita. Jadi type shortcuts dan kemudian tekan button tambah di atas tu. Yang ni. Okay, dan kemudian cikgu boleh scroll di tepi tu, cari documents dan scroll ke bawah dan cari open file. Okay, dan kemudian tekan file tu dan tekan planner yang tadi. Planner 2025. And then in files lah. Files tu adalah dia punya software di mana planner tu diletakkan. Dan kemudian cikgu boleh tekan button di atas tu untuk rename. Dan sekarang ni saya mau add ke home screen. Dan sekarang ni cikgu boleh pilih color icon. Ni saya pilih pink, dan ada banyak icon lah. Icon-icon yang cikgu boleh ganti. Gambar flight ke, gambar kapal terbang ke, gambar bola ke. Ni saya pakai gambar love, and then saya tekan save. Dan inilah dia sudah ada di home screen, dan kemudian saya drag pergi ke docs. Yang di bawah tu kita panggil docs. Dan kita tekan, dan itulah dia. Terus kita boleh dapatkan planner kita daripada home screen. Dan yang ini saya akan mula jot down lah saya punya digital planner. Sekarang ni saya pergi ke bulan September dan saya akan taggingkan tarikh ni adalah tarikh kita bercuti. Cuti pertengahan semester daripada 13 hari bulan sehingga 21 dan 16 September sebagai Hari Malaysia. Dan seterusnya, ni saya delete yang saya tidak perlulah. Dan seterusnya saya pergi ke Ogos. Saya tag 31 Ogos sebagai Hari Kemerdekaan, tapi sebenarnya dia Hari Kebangsaan. Dan jangan lupa tekan done dan save lah planner tersebut. Jadi itulah cikgu cara-cara untuk kita buat digital planner dalam iPad.